Semua bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alaina rimaka wa syur alaina min khalaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Amin. Okey, sebelum kamu semua duduk, cikgu nak kamu tengok sampah dekat bilah ni, susun kursi tu supaya kita selesa untuk belajar ni. Baik, cikgu. Apa? Okey, semua boleh duduk. Okey. Okey, cikgu nak tanya. Kamu semua pernah tengok kartun tak kat rumah? Pernah. Okey. Kartun apa yang kamu tengok? Kita mula dari Kohima. Super Cycle. Super Striker. Oh, yang bola-bola tu lah. Cikgu. Cikgu Airi? Saya tengok Barbie. Barbie. Salmi? Kalau saya tidak, saya tengok Barbie juga, cikgu. Barbie juga? Rumah dia. Oh, rumah kamu dekat lah. Kan, cikgu. Okey, kalau Syakir pula? Saya tengok Agent Ali, cikgu. Cari. Syakir? Lagi saya suka tengok Bobo Boy, cikgu. Bobo Boy. Oh, sebab Syakir tengok Bobo Boy. Okey, kelas kita pada hari ini Ada lagi ni. Kelas kita pada hari ini ialah pengembaraan angkatan bersama Cikgu Amru dan Bobo Boy. Tak sabar, tak sabar. Okey, ni nama dia apa? Okey, tengok. Bobo Boy tengok, reaksi Bobo Boy sedih kan? Sedih. Dia cakap apa ni? Syakir, kalau mati sedih. Sedihnya, Cikgu Amru kata saya tidak pandai menulis dengan betul, teratur dan kemas. Okey ni. Ada sesiapa yang boleh bantu saya? Okey, dia tanya, ada siapa yang boleh bantu saya? Kamu semua boleh bantu tak? Boleh. Okey, ni nama dia apa? Syakir. Tok Abah, cikgu. Bukan. Ni? Ni Gopal, cikgu. Gopal kita sendiri. Okey, Gopal cakap apa ni? Jom kita bantu Bobo Boy. Jom kita bantu Bobo Boy. Ni? Aduh. Ni jahat ke baik? Jahat. Tengok dia cakap apa ni? Kami tidak mahu bantu Bobo Boy. Oh, jadi kita nak pilih Gopal ke Adudu? Gopal. Gopal cakap, jom kita bantu Bobo Boy. Gopal cakap apa? Sabar kerana berani menyambut cabaran. Sabar kerana berani menyambut cabaran. Oh, tengok.
Dulu bawa kawan. Okey, kawan ni cakap apa tu? Ni jahatnya. Jom cuba kita kalahkan Boboiboy. Tak apa, kita tolong Boboiboy. Sebelum kita teruskan misi, jom kita laksanakan aktiviti panas jari. Panas jari. Mesti semua tak tahu kan? Okey, cikgu akan mainkan satu video. Cepat sangat kan? Cepat sangat kan? Tak apa. Kita buat balik. Okey, tak sempat kan? Cara panas jari dia. Okey, cara panas jari dia, lepas gambar tunjuk, kamu semua kena ikut. Okey, petik, tepuk. Macam tu kan? Tak apa, kita buat slow. Okey, yang pertama. Okey, kita petik, tepuk, petik, tepuk. Okey, boleh tak? Boleh. Okey, 1, 2, 3. Tepuk, petik, tepuk. Okey. Okey, yang seterusnya. Okey, 1, 2, 3. Petik, tepuk, petik. Pandai. Okey, yang ketiga. Tepuk, petik, petik. Pandai. Okey, yang keempat. 1, 2, 3. Petik. Tepuk. Pandai. Yang terakhir. Semangat. Okey. Petik. Mana ada petik? Tepuk. Ni ada cikgu. Okey, tepuk. Okey, 1, 2, 3. Tepuk, petik, tepuk. Okey, bagi tepukan kepada dia. Cikgu. Hari ni kita belajar apa? Sabar. Okey, kita dah buat aktiviti panas jari kan tadi? Ya. Panas. Tengok. Ni siapa? Ni kawan baik Boboiboy. Babat tu. Bukan bapak. Ni Yaya. Ni betul Bobby. Tengok Yaya cakap, hebatnya awak semua. Yaya cakap kita hebat. Ni pula cakap, awak semua betul-betul nak bantu Boboiboy belajar menulis. Jom Yaya, kita belajar menulis. Jadi, kita nak belajar apa ni? Betul Sairi. Okey. Aktiviti pertama kita, tulis atas angin. Misi tulis atas angin. Macam mana? Okey. Kita tengok. Ni apa? Dia tulis apa ya? I B U. Jadi ibu. Okey. Ikut cikgu, kita tulis angin sama-sama. Macam mana nak tulis ibu? Okey. Tolak. Turun. Tolak I. Tarik. Bulat. D. Tarik. Turun. U. Jadi ibu. Bagi tu kan. Apa cakap apa tu? Kata betul dah kata cikgu Abdul ajar memang bagus. Okey. Seterusnya ayat. Okey, sama-sama.
Turun. A. Y. A. H. Jadi ayah. Cuba Gopal cakap pula mesti boleh kali ni. Cikgu ambilkan answer dan boleh pastikan semua murid dia pandai menulis. Dah tulis ajar tadi kan? Itulah tulis atas angin. Okay, bagi keputusan kepada universiti. Okay, cikgu ada sedikit latihan tulisan cantik. Okay, kamu dah ada dalam kumpulan kan? Cikgu akan bagikan kertas ni. Ya, kumpulan. Ni sakit. Ni Salman. Ni Zairi. Ni Kawi. Okay, cara dia senang ke? Cikgu nak kamu ikut ni titik-titik. Okay, sama titik-titik ni. Sama cantik-cantik tau. Supaya dia jadi tulisan dia cantik. Okay, sebelum tu gambar ni dia tunjuk apa? Siapa? Ibu. Bawah ni? Ayah. Bawah ni? Abang. Betul, itu kan? Okey, cikgu bagi masa 15 minit untuk kamu buat ni. Okey. Satu. Kau tak buat pensel ke? Kita buat pensel je. Tak apa ni. Ni pensel sikit. Terima kasih cikgu. Saya pun tak pensel. Ni pun tak ada pensel. Ni pensel Kawi. Okey Zairi, pandai. Pandai je. Wih, Sazmin. Oh, pandai Sazmin. Okey. Kita tengok Kawi. Okey, Kawi. Pandai. Syakir pula. Okey, Syakir ikut elok-elok tak? Baik cikgu. Pandai Syakir. Ya, Salmin. Siap. Mana siap lagi ni Salmin? Kamu baru buat satu. Ada lagi ni. Kena juga. Okay, Salmin buat sebelum dulu. Buat. Pandai Syakir. Weh, ni Kawi ni dah salah ni. Tak ikut garisan. Tak apa. Tak balik. Dia baru belajar. Baru belajar. Okay. Oi, ni dah lebih ni saya ni. Bukan macam ni. Tak apa. Kami ikut yang ni je. Okey tak cikgu? Okey. Kau ni dah siap ke tu? Siap dah. Tak cikgu boleh. Boleh. Okay, buat. Kita ada lagi 5 minit. Syakir. Ada lagi 5 minit, Syakir. Baik cikgu.
Okey, semua dah siap ke? Ya, cikgu. Okey, bagi tepukan kepada Cikgu Sosial. Dah siap. Okey, mungkin kutip. Ni tak tulis nama, tulis nama dia. Tulis nama lah. Nanti yang terbelah. Kamu tu lagi. Itu kena tak tu. Dah tidur. Tulis nama kamu bukan nama Bobo. Bisa tulis. Lucu lah kamu ni. Okey, semua bagus. Itu tulisan dengan cantik. Okey. Kita akan pergi ke aktiviti seterusnya. Baik, fokus. Baik. Okey, aktiviti kedua iaitu misi tulis perkataan ini. Okey, kat sini cikgu ada tunjuk cara menggunakan buku 4 garis. Nanti cikgu akan edarkan kertas. Okey, cara dia. Garis pertama. Okey, semua fokus. Garis ketiga, garis keempat. Okey. Yang warna merah ni ialah sempadan untuk tulisan kita. Sempadan jangan lebih bersepadanan. Ini sempadan tulisan kita lah. Garis ni ialah sempadan tulisan kita. Okey, jadi cikgu suruh tulis, suruh salin dalam konteks surat ini kan, iaitu kek mentega istimewa. Jadi cikgu akan tunjukkan bagaimana kita nak tulis garis sempadan. Okey, kek besar, kek tulisan kek besar, kek besar, kek kecil, kek huruf G. G dia ekor. Ekor ini mesti mencecah ada garis nombor 4. Kek mentega istimewa. Tulis Huruf besar tulis macam tu. Huruf kecil tulis macam tu. Istimewa. Semua faham? Faham itu. Okey. Kat sini kita akan tulis balik. Tulis apa? Okey. Ni gambar apa? Ibu. Ada ibu ni. Anak. Adik. Adik. Ni? Atuk. Ni? Nenek. Makcik. Nenek. Betul Zahiri. Bukan makcik, Bobi. Okey, cikgu akan edarkan kertas ni. Nanti kamu tulis macam buat kat YouTube tadi. Nampak tak? Yang video cikgu papaskan tadi. Okey, tulis balik adik, atuk dengan nenek. Okey. Ini untuk sakit. Okey. Ni. Zahiri. Diamlah Bobi. Bobi. Saya tak boleh kan. Jangan dekat. Okey, bagus Zuhairi.
Okey, Okey. Oh, bagus Syazmil ni. Uyo Syazmil. Uyo. Okey, Syakir. Syakir pun dah pandai dah. Cantik tulisan. Okey. Kawin pula. Pandai Kawin. Dia buat. Buat lagi 3. Pilih satu je tu. Buat 3. 3 lah. 3. Dia fokus. Cikgu ada nampak kesalahan kat sini. Atuk eja macam mana? Kawin. Cuba eja atuk. Kawin tulis macam mana? Dia tulis Dato' dulu. Datuk. Okey. Syazmil tulis macam mana? Dia tulis Dato' juga. Tapi T-O ke T-U? Tidu. T-U. Macam T-O je. Dia cantum. Okey. Ejaan yang betulnya D-A-T-U-K tau. Ya. Oh, Datuk. Nenek dia tulis tidu. Nenek aja macam mana? Zairi aja nenek macam mana Zairi? L-E-N-E-K Nenek. Nenek, bagus Zairi. Kenapa? Syakir ke tak? Tapi tak buat tidu. Syakir? Syakir lain. Buat tidu. Syakir ni Iban dia tidu. Ni kita dah tunjuk tadi. Ni kena sampai atas ni. Kena batas. Untuk bagi cantik. Buat balik. Korin. Kita ni kita nak kat mana? Okey. Naik pula dah. Fokus. Fokus. Ni Kawin belum siap ni. Ni. Buat nenek buat bagi siap. Baik dulu. Buat kita tunggu Syakir. Syakir tak siap. Ini Siap dulu. Okey, semua dah siap. Siap. Okey. Tulis nama atas hitam selesai. Jadi kita okey. Okey, bagi tepukan kepada diri masing-masing. Terima kasih Kawin. Terima kasih Syazmil. Terima kasih Syakir. Sama-sama cikgu. Okey. Seterusnya cikgu akan panggil seorang. Ni kumpulan satu kumpulan. Satu orang untuk tulis balik. Nenek, adik, datuk kat depan. Tanpa buku garis 4. Cikgu nak tengok tulisan ni cantik ke tak cantik. Alamak.
Okey, setiap kumpulan akan hantar satu wakil. Awak lah. Jangan lupa hari ni ada apa? Hari Isnin mana? Oh. Okey. Isnin. Berapa hari bulan? 2 bulan. 2 hari bulan? Betul. 2 hari bulan 3. Kita tahu berapa? Betul. 2000. 2000 berapa? 30. Mana? 25. Salah. Kita dah 2026. Baru tahu je. Okey. Dah ada lah wakil setiap bulan? Dah ada. Dah ada. Okey. Okey, ni kumpulan 1, ni kumpulan 2. Okey, kita mulakan dengan kumpulan 1 dulu. Kumpulan Syakir. Okey, bagi Syakir. Okey, kita tulis balik adik, datuk, nenek. Okey, dulu. Adik ke dulu? Ya. Itu kek kecil ke kek besar? Kek kecil dia tu lebih pendek, itu panjang. Pendek. Okey, pada okey, yang terakhir. Okey, bagi tepukan pada Syakir. Okey, guna kumpulan kedua pula. Baik, itu. Bobby. Tengok kau boleh macam mana pula. Boleh siapa lagi tu? Sama. Ni eh. Okey. Bagi tepukan kepada Bobby. Okey, kau boleh. There you go. Okey, itu je pembelajaran kita pada hari ini. Alah, nak lagi. Nak lagi, nanti kita belajar lagi. Okey, tengok Bobo cakap apa ni? Sebabkan korang, aku dah berjaya menulis dengan baik dan tersusun. Bagi tepukan. Okey, yang terakhir cikgu nak korang bagi kesimpulan ataupun rumusan apa yang kita belajar hari ini. Okey. Berlarikan diri. Okey, berlari diri. Okey, datang depan diri. Kat kawan-kawan. Okey, kita belajar ini. Jadi hari ini kita dapat belajar menulis dengan Cikgu Abdul dan saya pun dah pandai tulis. Kita dapat tolong siapa hari ini? Kita dapat tolong Bobo.
Okey, semua dah berjaya menulis dengan baik. Cikgu bangga dengan kamu. Okey, itu saja kelas pada hari ini. Kita akan sambung lagi kelas pada esok. Esok kelas pukul apa? 9 pagi. 9 pagi. Okey. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Okey, semua boleh bangun. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama, doa. Okey, semua ni duduk.